Adab berdoa tadah tangan kepada langit. Kenapa kena tadah ke atas langit? Nabi kata, ibadah ini ikut aku, bukan ikutmu. Faham? Ibadah ikut aku. Sebab tu kita dengar Nabi kata gua ni, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti aku semayang. Nabi tak kata sallu saja. Kalau sallu saja senang. Semayanglah ikut suka hang lah, lagu mana pun. Tu mana lagu tu? Tak. Tu kalau semayang saja tak. Ada syarat. Semayanglah kama raaitumuni usalli. Maknanya beribadatlah kamu, tapi biarlah ibadat yang aku tunjukkan contoh. Okey? Jadi Nabi ni bila berdoa dalam Sahih Muslim, antaranya sahabat kata Nabi tadahkan tapak tangannya ke langit ketika berdoa. Nampak? Maka kita ikut tak? Kita ikut Nabi. Nak cara berdoa tadah tangan, kita pun ikut Nabi. Faham? Sebab tu tadah tangan. Lah ni pelik-pelik lah ni. Dia tak tadah tangan, dia doa kau ni. Nampak tak? Ni buat lagu tu. Tutup ini tak kau? Ni bukan tadah tangan, tadah tangan. Kata Imam Nawawi, tadah depan dada boleh, tinggi lagi pun boleh, dibuka pun boleh, ditutup pun boleh, dekat dengan dada boleh, jauh dari dada pun boleh. Menunjukkan ada satu permintaan daripada orang yang berdoa. Lagak seperti kita minta bantuan. Gini boleh, gini boleh, gitu boleh, gini boleh. Mana minta pertolongan. Talabul adna ilal a'la. Itu makna doa. Permintaan daripada orang yang rendah kepada yang bermakam tinggi, iaitu Allah Ta'ala. Tak? Takkan minta doa gini, gitu, gini. Tak boleh lah. Minta tolong. Dek, minta tolong bagi nasi saya sikit. Itu minta tolong. Maknanya minta belah kasihan. Dan kenapa tak ada tangan ke langit? Kerana langit adalah kiblat bagi doa. Okey, kiblatnya langit. Dia gitu. Soalan seterusnya, ni nak tegur sikitlah. Dalam hadis Nabi sembahyang, dia masa rokok dia pegang apa? Lutut ke betis? Ke paha? Pegang lutut. Jadi kita peganglah lutut. Kerana ada hadis. Yang tak ada hadis ijtihad, kita tersalah, dimaafkan. Kerana hadis tak ada. Lepas tu pandangan kadang-kadang bila tak ada hadis, ulama ijtihad. Ijtihad itu kadang-kadang satu, dia panggil ittafaqa, muafakat. Kadang-kadang ijtihad itu berbeza, dia panggil ikhtalafa, bersalahan. Tak ada masalah. Hak jelas dah Nabi pegang lutut, kita pegang paha pula. Jadi yang jelas ada hadis jelas, pegang lutut, kita pegang lutut. Okey? Ada lagi pegang paha. Hak tangan panjang macam siamang, pegang betis. Semua hadis Nabi pegang lutut.